petang YouTube. Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita petang ni. So petang ni macam biasa, aku turun naik bottom perairan Pulau Sembilan, Perak. So tak cakap banyak. Petang ni yang belah kanan Apik. Apik. Yo. Apik nak menunaikan tanggungjawab. Cik Weh. Yo. Cik Weh dah. Yang biasa, taekwondo. Bing. Halo. Ya. Selamat sampai ke Menyam. Ikan. Kita cari ikan polo Ikan polo. Okey. Okey. Ada tak? KI. Tu ada. KI ada KI. Ya baik. Ni Terry pun ni dua orang double KI. Seorang tengah main polo. Ni. Saya rasa ya. Ada tu. Dah sampai dah. So, kita tengoklah apa hasilnya. Moga-moga rezeki berpihak kepada kami. So, umpan banyak. Kami ada kurita, kami ada udang lipan, kita ada ikan apa? Ikan selayang tu. Oh, cantik. Ikan apa? Ikan pasar pun ada, ikan mati. Sekarang ni kita sampai di Unjam pertama. Kita nak cari umpan ikan hidup. Kita nak cari umpan ikan hidup. Moga-moga ada hasil lah. Hasil berpihak kepada kami. So geng, jangan lupa subscribe channel aku, share dan like. Kita jumpa nanti. Apa-apa aku nanti. Stay tune. Ada. Hai. Orang lain ada yang nak kiri. Pandang ah, main polo dak ni. Muat kerja dah. Aku tolong buang ikan je lah. Boleh? Boleh. Mu cari boleh lu 100 ekor jadi lah. Asal orang ni kasi kau. Dah ni. Oh, ekor. Oh, bos layang boleh Okey. Ha? Oh, selayang boleh comel. Apa jauh? Apa? Mai sini. Oh, kembung comel. Kembung comel. Kembung. Kenapa? Oh, ya kali ni. Projek. Oi, pak mata aku. Ada tak ada? Belum. Oh, hello. Oh, belum. Tak jadi pandai. Oh, penuh tu. Tu baru pandai. Mana KI tak boleh ni? Sini. Adi. Oi, pandai. Kemari. Seko. Apa janji? Ui, kau selok i. Aku kena tangan boleh. Full throttle. Dipakai orang dah foto lagi. Ada satu ekor je. Tapi ramai. Apa yang ke sini? Ekor ya. Apa? Okey, biasa dah bahas. Aduh. Ikan ni pun kata. Mai apa kalau macam tu. Mewah umpan kita. Bergetar. Wan. Kita boleh buka dia bagi orang lain. Anak tak ada. Aku berjual dulu. Ingat ada dia buat ais. Buka ikan laut.
Jangan buka gula-gula yang buka. Boleh pun tak boleh. Faham dia. Dia tampak dalam air, faham? Ya, dia nampak tak? Dalam air. Nampak lain. Cantik-cantik, alhamdulillah. Agak hasil kita padu je. Ada 4 ekor ikan. Tak pagi. Tak tahu kau ini. Tak sampai lagi Din. Ada dia. Laut. Ya, aku tak tahu lah. Ya, kat laut. Mu malam ni mu tidur mu jaga. Ui, mata aku. Jangan dekat kan. Oh, berdarah dah. Goreng. Mantai. Oh, begini. Baru nak set up. Pukul 80 kita set up dulu lah. Semua tengah set up. Sampai dah banyak. Marah. Ikan 800 apa. Mana tu? Nanti lah aku break. Saya tak jap. Bismillahirrahmanirrahim. First dog of the day. Pada kamu punya KI. Berapa meter Bik? Dia apa? Kasar tu, kasar. Okey. Kasoi. Lah sikit ni. Ikan tekoi. Permulaan. Ui. Kuruk. Ada contoh. Tunjuk contoh. Permulaan. Dia naik dah. Kita nahak ni apa? Nahak ke gerut-gerut? Nahak tu.
Ya. Alhamdulillah. Rezeki ya. Sekali. Angkat Buang mula. Yang mana? Besar mana? Yang angkat ke? Wah, pandai. Orang buruk pandai ya. Ada ni? Asallah kali licin jalan balik. Aku tak sapa situ ni. Sapa. Wah, pandai ngak ikan seko ni. Habis umpa Bi. Ikan mana, Bi? Oh, kasar. Akak. Ikan molek. Oh, comel. Alhamdulillah. Pandai ngak mengai. Alhamdulillah. Apa lu pandai ngai pandai. Aku semalam kan tidur lah. Tidur jaga. Mu tidur mu jaga. Oh, okey, ambil gambar tu. Nak khabar dia beli ikan tu. Je. Nak khabar dia beli ikan. Aku pandang ngai katanya. Budak ni. Makan tadi ni. Tadi. Jangan ni. Bapak. Wah. Jap. Ui, bakuk dia ni. Siapa kat naik? Awak nak tengok? Ada dia. Ui, bosok. Siap-siap. Pandang ah. Pandai budak ni ngai. Tak ada lagi orang jumpa budak pandang ngai ni. Baju comel apa kau? Baju kutu malu. Oh, kasar. Oh. Comel. Tai. Hai. Wah, cantik pi. Strike padu pi. Oh, padu tadi. Apa? Dia lari kat api pula ikan aku. Jom. Orang segar ni ada. Macam orang mabuk. Baik orang mabuk pula Orang tak bisa. Oh, terbelah tu betul. Nak izin sangat. Mak kecil je ni. Dah lapar tu. Tak apa lagi. Oh, Oh, kasar. Ikan berita tu. Oh, kasar. Alhamdulillah. Api besar kok. Besar. Oh, alhamdulillah. Kelilim. Dia kawan kita Habib. Bayu adik abang. Saiz dia macam ni, macam ni. Oh. Aduh, hak ni. Tak siap mamu pula. Dia bagi semangat. Tengok Kurita belik dia.
Oi, Jangan lambat, jangan lambat. dia tengah makan ni. Oh, ikan baru nak start makan. Kurita jadi weh. Allah lucu ni. Ha? 20 meter dah. Oh, lebih lucu. Dua-dua lucu. Dua-dua lucu. Aduh, kasut ikan. Dua-dua lucu. Dua-dua lucu. Aduh. Barang tu lelaki. Awak ni bukan makan ni kan? Allah, patut gua yang memang. Tadi dia nak mencak ni. Apa dah, Mak? Apa dah? Apa ni? Dia tangga tu. Cewek, strike weh. Strike. Ah. Relax. Ikan tengah makan ni. Berapa meter weh? Besar weh. Tengok besar tak ni. Kakak. Buat naik. Oh. Jenah. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Bukan sini. Naik. Pegang belakang, Dik. Pegang belakang. Pegang tu. Ha. Kasar pi. Naik tak? Naik itu air tu. Ada. Sabar. Jangan buat macam tu. Baik, kayu dah. Tarik tadi dia. Masih. Mari. Kasar. Kasak. Kasai. Ni. Ada makan ke? Apa? Apa ni? Ikan. Ikan. Tu jap weh. Standby jap weh. Relax tu. Kurita. Sabar. Relax lu. Strike. Itu yang kita mau. Marilah bergoyang. Marilah makan lagi. Sai kasar mu sai.
Naik tak? Naik 14 meter. 10 meter. Oh. Hati kan. Hati dulu pakai dulu. Sai. Pare kulita marah. Nama dia apa dah? Budak ni. Aku rasa hari tu aku buat baju ni besar je dengan dia. Kau ketak kau tengok. Baju makin kecil. Baju letak. Mau masuk dalam mesin basuh ni baju ni. Oh. Tu ikan naik dah tu. Jenahak. Tarik tu. Oh, tu dia. Boleh pakai sotong boleh pakai. Betul peluk dia. Tu. Bro. Oh, nampak geram tu. Nampak geram dia tu. Nak masuk tak? Hai, kasoi kalau saya tu i. Saya tu kasoi. Kalau jenis-jenis macam tu, masuk tak? Ada mungkin kita cari dah. Alhamdulillah. Nu timbul tu. Nampak dia. Tu dia. Dia punya 3 kilo lebih lagi, 4 kilo i. Aduh hari pandai mancing budak dapat cakap ibu ni. Tak sia-sia tadi kena marah. Apa lupa. Tapi ni bukan jenahak lah. Ni bukan jenahak ah. Topok. Duplicate. Ni duplicate ni. Jenahak duplicate. Lama karang. Dia lama karang ni. Apa ikan ni? Dia cuma kalau cuma tak demo. Ada. Cantik saiz comel. Cantik. Makan yang ni pula. Jadi tu tak dia. Dia makan. Mereka makan ni. Kaso. Comel. 4 kilo. Wah, kena body. Melek. Mana? Kena atas air. Mana? Atas air. Rezeki. Tengok kita. Cik Bay. Cik Bay abang makan juga. Standby. Mang. Dia lari ke api. Tahu dia aku makan api. Hai, aku. Ada.
Aku makan api. Mana ada je ni. Besar apa? Oi. Mati pula naik. Hai. Itulah aku cakap je. Jangan buat serius. Dia buat sungguh. Aku makan api ni sekarang ni. Dia lain tahu demo meh. Dia litah kau weh. Mai besar. Oh. Aku takut makan ni. Aku juga takut. Weh besar tu Pik. Buat elok-elok Pik. Oi. Ambil sisip Pik. Angkat. Oi. Oi, lauk puasa ada. Cuek ah. Aku bahang semua. Apa dia mak kelas tu? Oh akak meter mah. Kau kosek. 3. Ha? 3. Betul. Kata macam orang lain dong. Betul agak biasa kita tu. Betul lah tau. Oh. Bang. Oh. Demo dewa. Kau jangan demo Biasa mau lagu ni dah. Aku nunggu je. Aku bertanya apa. Lambat siapa tu? Kalau musim mau lagi apa? Lagi apa? Buat dia dek. Kau cepat kau jadi apa? Oh, patut kau nak bagi. Ya wah. Dia pakai ni Indo ada benda. Buat dia dewa. Masuk mana ni? Oh. Baik. I love you punya Thai. Ha? Luar masuk mana? Luar dah ni. Thai I love you memang. Cium. Oi. Kau ni? Kau kagak? Memang nunggu dah. Dia usik. Boron eh. Jenah. Semenjak ni pandai dia mancing. Mana dia belajar? Semenjak 2 ni pandai mancing. Hei si Mang. Man si Mamang. Mamang tu tu kat Skar. Ha. Merapu. Ha, merapu tu. Ha? Come on lah. Ada kamu. 3 rasa Bik, ke masak steam? Merapu. Boleh dia Skar. Besar tonggeh ha. Balik. Barat sampai. Dah pukul 10.30. 10.30 kita dah balik lah. Alhamdulillah ada rezeki. So nanti sampai Yeti 7 orang masih kami nak balik. Api. Api power yang strike padu. Suka main mihun. Jadi gaduh. Diam. Assalamualaikum. Alhamdulillah rezeki banyak hari ni. Rezeki banyak eh. Ada apa kita tunjuk kat JT ya.
Alhamdulillah. Kami dah selesai mancing. Dah sampai ke JT. Syukur Alhamdulillah. Rezeki ada pada kami. Kalau korang tengok tu, macam emas 916. Ciu, emas 916 pun deh. Masih ada tekong tu. Tekong cari emas 916 tu. Yo. Aduh, alhamdulillah rezeki. Cuaca cantik, ikan pun mau makan. Alhamdulillah. Rezeki kita ada Ya. Masih tu handler apik. Okey, Bik. Sama. Cikgu agak pun ada. Nanti kita turun cikgu. Penasihat. Penasihat. Nasihat. Ni. Kahak. Orang tengok tu. Nampak tu bukti. Kahak. Bukti tu. Ikan kolang. Masih KI. KI Jadi, masih Masih Mula. Lepas ni nak jadi top ekor mana pula? Ni KI. Masih ada KI. Ini champion lah. Tiap-tiap tahun mesti dia champion dia ni. Orang lain kalah. Pemulaan awal tahun. Tu cantik. Last, Cik Wei. Alhamdulillah. Dekat setahun dah tak turun. Alhamdulillah turun tahun ni. Permulaan yang bagus. Wah. Terima kasih. Cari Ini. Akan lagi Cik Wei tahu. Ayat dia tu dia karang daripada minggu lepas lagi. Hari ni baru nak cerita. Tu dia. Cik Wei. Dia tak nyanyi. Betul nyanyi. Okay, aku tunjuk. Dia tu ada satu lagu tapi tu untuk kami je lah. Tepi. Lagu tu tak siap Lagu tak siap lagi. So aku tunjuk orang hasil. Alhamdulillah rezeki berpihak pada kami. Allahu Akbar. Tada. Ya Allah. Belakang kayu tu pun ada lagi tu. Apa so dengan banyak. Apa kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Rezeki kau tengok. Memihak pada kami. Tengok semua emas 916. Itu kau biar sesat Cik Wei punya penangan. Ada GT 2 ekor. Dapat mani. Kali kata. Yang lainnya semua 916 kecuali yang tu kau biar Cik Wei. Macam mana dia mancing. Nasib baik tak dapat yang besar lagi tu sebelum ni. Tu kalau yang tu memang aku kat yang aku memang aku tak mancing ke. Okay geng. Alhamdulillah rezeki berpihak pada kami. So terima kasih kerana menonton channel aku ni. Jangan lupa share, subscribe dan juga like. Berhati kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye. Alhamdulillah. Ada gaji. Total RM1,248. Alhamdulillah. Rezeki tak salah alamat. So, nanti kita jumpa next video. Alah.